bunian. Ada beberapa tanda yang harus kita ketahui. Bunian ini untuk masuk ke alam mereka, sekiranya pohon rendang yang besar, di bawahnya bersih dan seakan-akan ada tali buaian, maka itu juga adalah pintu masuk ke alam bunian. Duduk sini lama, kalau seorang-seorang hari ada tu dia punya asap ni, kadang tu dia bentuk gambar orang lah. Ya. Wajah dia kita renung ni. Tapi takut juga ya. Yalah. Tapi dia tak tua lah. Tapi saya datang juga. Ya. Dia mungkin tak selalu kan nampak benda tu. Dia tak selalu. Dia macam asap tu dia macam gambar ya. Wajah dia. Sekiranya kita sudah memasuki ke alam bunian itu, kita juga akan nampak perkampungan mereka. Mereka juga sama seperti kita, tetapi mereka ini nampak seperti kabus-kabus kehidupan mereka itu. Kita dalam perjalanan nak menuju ke kawasan air panas, kolam air panas Manong. Di dalam Pekan Manong. Dan kolam air panas ni dah wujud sekian lama. Dan jalan di sekitar kawasan air panas ini agak sunyi juga pada waktu malam. Dekat jalan ni mungkin dekat sekitar kawasan ni saya ada baca kejadian yang terjadi, iaitu kejadian ada gerai makan yang sebenarnya ada kisah dia. Jalan ni tak silap tu jalan Manung menuju ke Parit, tapi saya tak fokus sangatlah jalan tu. Saya nak pergi ke kolam air panas. Kita lagi dalam 10 minit kita akan sampai. Kita akan masuk belah kiri kita, iaitu dekat Kampung Jeliang. So inilah jalan dia. Jalan dia mungkin dalam 1 kilo ke dalam lah kot, lebih kurang. So mungkin kalau orang luar nak masuk, mungkin yang tak pernah main mungkin rasa akan agak creepy sikit lah. Tapi kalau bagi penduduk kampung sini, daripada biasa. Dan lokasi ni pun saya dapat melalui satu komen iaitu dekat video saya yang terdahulu, The So My kawasan air panas ni. Dan bolehlah, saya pun agak menarik sebab dia ada nilai sejarah. Jadi kita akan masuk, kita akan tengok kawasan kolam air panas pada waktu malam macam mana. Kolam air panas Manuk ini sememangnya telah lama wujud, dan kerabat diraja juga pernah datang berkunjung ke sini. Tapi tempat ni dah lama dah kan? Dah lama betul. Saya kecil pun tak kecil. Ada lagi, dah ada dah ni. Dah ada dah. Masih panas lagi. Mungkin dulu sejuk sikit kan panas semua. Ada panas. Sama je lah. Panas je lah. Kalau Sultan Perak dah
petang ni lagi panas. Menggegok. Ngokok betul. Nak cuit pun panas betul. Mesti dia tunjuk betul dia. Bahang dia panas. So agak dalam masuk dalam kampung agak dalam. Sampai lagi 300 km kita akan sampai ke kawasan Kolam Air Panas. Dan sebab apa saya nak main dekat kawasan Kolam Air Panas ni, sebab Kolam Air Panas ni tak banyak yang dapat berbanding dengan air terjun biasa. Kolam Air Panas ni jarang dapat. So bila ditinggalkan agak sayang lah. Kita akan belok kanan dan kita akan masuk. In 300 meters, you will arrive at your destination. Okay, ni ya laluan dia. Okay, kita sudah pun sampai ke laluan pintu masuk Kolam Air Panas arah Panjang, Manu, Perak. So kami diberitahu tempat ni baru saja dibersihkan. Sebab apa? Tujuan dia penduduk kampung pun dia tak kurang jelas. Tapi mungkinlah dia kata mungkin dia pernah bangunkan semula. Dan kat depan ni kalau anda boleh lihat dia macam gerbang tau. Gerbang. Kalau kita turun daripada kereta, kita tengok daripada bawah, tengok kat atas, dia nampak macam satu gerbang. Pokok tu dia buat macam pintu gerbang. Dan tempat ni anda boleh tengok pokok dia sangat cantik ya. Jadi yang menjadi isunya bila dia mengatakan ni terjadi. Ni yang pintu gerbang ni baru terjadi ni dia mau cakap. Pokok apa? Pokok alamak, pokok daun ni, memang pokok daun ni. Pokok daun. Dia jadi seolah-olah ada satu gerbang masuk ke alam lain katanya. Dah tu. Cuaca nak hujan ni, rintik ni, kalau kita kami sempat lah, mungkin kami sempat lah untuk rekod lah sikit sebanyak untuk tunjukkan kepada anda. Tuh kat depan tu lah anda lihat lah, dia beruap sebab kolam air panas. Ronda dekat sini ataupun kita akan meninjau kawasan ni. Okey, di depan ni kalau anda boleh lihat, ni kolam air panas pada waktu malam berasap. Pokok ara. Dan ayak ni agak dia tahan panas dah. Petang tadi saya cuba celup tangan dan agak panas lah. Setakat nak rendam kaki boleh. Dan ini kita akan menuju ke bahagian kepala. Dikatakan kolam air panas ni berbentuk manusia. Dan lagi satu, kalau tak tahu bentuk dia, sana kepala orang. Ni tangan dia. Tangan dia bentuk kaki, tangan, kepala. Sebab ada kisah kata, salah satu kisahnya yang misteri,
ataupun orang panggil kisah, orang panggil ialah kisah mitos. Satu makhluk yang pernah tumbang di sini. Betul. Itu kisah mitos. Jadi itu berbentuk orang lah, bentuk satu makhluk. Dulu dia cakap mungkin ada mitos dekat Gergasi dulu lah tumbang kat sini kot. Yang jadi kepala tu tak tahu lah sebab tengok dalam video tu lelaki tu cakap. Mungkin sebab, apa? Sebab dia tu ada kepala. Kepala. Lepas tu ada dia punya kata orang badan dia lah ya. Ini perempuan ni. Perempuan. Oh, perempuan. Dia tengok orang dulu kata dia ni perempuan bukan lelaki kata. Tapi dia memang pergi sana udah pergi ujung mana? Sudah pergi nampak macam ada tak tengok ada berapa bentuk orang tak? Kepala dia macam tu lah. Macam kepala tu. Lepas tu itu ini kaki. Kaki dua lah. Suhu panas dia tahu mana. Yang tadi kat tadi tu panas, agak panas, tak sesuai nak mandi. Kalau nak rendam kaki mungkin boleh. Tapi kalau nak turun satu badan tu boleh melecok juga. Oh ni sumber dia ni. Nampak ni mendidih. Ada apa? Buih-buih tu lah. Bowling. Ni sulfur orang panggil keluar daripada bawah tanah. Dan kolam ni agak lama sebenarnya. Dah wujud lama dah. Dan yang lebih menarik dikatakan kolam ni berbentuk manusia. Tak manusia sangat lah, mungkin badan lah. Yang hujung ni adalah kepala dia. So sekejap lagi saya akan bonek drone, kita tengok macam mana. Panas. Jangan jatuh dalam ni sudah. Jatuh ni mampus masak aku. Ui panas. Ui panas. Ui panas, tak boleh. Agak sayang lah tempat ditinggalkan sebab kalau air panas tak banyak yang kita dapat. Dan kenapa tempat ni kerap kali terbengkalai, walaupun ada usaha dah banyak kali saya, kalau tak silap saya beberapa kali dah usaha dibangunkan semula, tetap juga terbengkalai. Dan menurut penduduk tempatan, iaitu yang kami sembang pada siang tadi, cakap tempat ni adalah yang menjaga dia. So sebab tempat ni dah wujud lama dah. Okay. Tapi bagian kepala tu. Dan kalau anda boleh lihat pokok dia pun. So pada waktu petang tu abang tu cakap lah, abang ke macam pakcik lah lebih kurang, pakcik Mat lah, dia cakap melihat kepada keadaan tempat ni pun, kalau orang luar tengok dia macam satu taman lah, iaitu alam di sebelah sana. Tak, ini memang tempat dia.
Ini adalah gerai makan pada waktu dulu. Assalamualaikum. Kosong. Pada waktu tempat ni popular tu, ni adalah gerai makan. Tapi sayang ni tinggal. Sebab tempat ni ada potensi. Macam penduduk kampung tu cakap pun, Abang Mat tu cakap, dia harap tempat ni ada pihak cuba membangunkan balik. Ketika menuju ke lokasi tandas, satu bunyi yang bingit kedengaran di telinga saya. Namun, apabila diteliti balik rakaman, tiada satu bunyi yang dapat dirakam. Mungkin ia hanyalah bisikan halus pada waktu itu. So, kita akan masuk ke kawasan tandas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa dia? Oh, jenderaan. Dan kolam ni kolam ni kolam buatan maksud saya kolam air air biasa tapi dicampur dengan air panas tu untuk suamkan. Jadi mungkin untuk kanak-kanak lah. Sebab kawasan tu terlalu panas. Jadi dia bercampur dengan air yang biasa ni untuk suamkan. Tapi sayang dah berlumut warna hijau. Kita akan masuk kawasan tandas. Kelawang. Penuh nanti kelawang je. Kita akan diam sebentar untuk merasai suasana malam dekat sini.
Walaupun saiz kawasan kolam air panas ini adalah kecil, namun berada di sini pada waktu malam agak meremang. Apatah lagi, setiap pergerakan kita seolah-olah ada yang memerhati dari celah pokok dan semak samun. Mungkin kawasan ini memang sudah lama ada yang menetap dan mereka hanya melihat tindak tanduk kita. Namun ini mungkin adalah perkara biasa, memandangkan bukan kita sahaja yang diciptakan untuk menetap di bumi ini. Udah buat dalam lain ni. Tak betul ini tangannya tambah kat mana? Tangan dia tak? Tangan dia situ? Tangan di sana. Sana. Lepas Situ tu, tangan belah sana? tak ada. Tangan satu sana tak udah kudung. Oh, sudah kudung. Tangan satu pula. Lepas tu dia orang memang cantik ayo tu atas kan. Kena dalam apa tutup kat dalam buat lain dalam buat kolam ni dah ada kolam-kolam kan. Dia buat paip situ dah. Dia marahlah. Dia lebih kepada macam penunggu tempat ni kan, betul lah kot. Orang benar dia tu tak payah lusik tangan dia tu. Yalah, buat bagi cantik buat sudahlah. Tempat lain. Kau tempat lain. Dunia manusia dan alam gaib diciptakan di dalam dimensi yang berlainan. Namun dengan izin Allah, pertembungan mungkin akan berlaku. Banyak kejadian pertembungan ini telah dilaporkan di dadak-dadak akhbar, dan bagi mereka yang pernah mengalami mungkin akan lebih berhati-hati dengan kewujudan alam gaib. Mereka juga sama seperti kita, tetapi mereka ini nampak seperti kabus-kabus kehidupan mereka. Tapi kalau duduk sini lama, kalau seorang-seorang kan, saya ada tu, dia punya asap ni, kadang tu dia bentuk gambar orang. Ya. Wajah dia, kita gambar. Aku takut dia kan.